teori mana yang saya nak pilih ni? Teori reality therapy, choice theory ke, Adlerian ke, RABT ke, banyak sangat lah. So tuan-tuan dan perempuan, Assalamualaikum. Ini dari latihan keamalan buku saya ini. Dalam bab yang pertama, saya mengisahkan cabaran-cabaran kepada kaunselor muda ataupun pelajar-pelajar kaunseling untuk memilih teori mana yang paling berkesan. Jika ditanya kepada saya, student-student saya banyak tanya, ramai yang tanya, teori mana yang berkesan tu doktor? Bagi saya tak boleh nak cakap teori mana yang berkesan, teori mana yang tak berkesan. Semua teori-teori yang anda belajar boleh digunakan terhadap isu-isu di dalam sesi kaunseling oleh klien anda. Okay? It is all about you yang memilih teori mana yang anda ingin gunakan. Okay, saya berikan dekat sini realitinya. Saya tulis realitinya pemilihan teori adalah satu proses yang perlu disertai dengan bimbingan, pembacaan dan pengalaman berterusan. So, kalau you pelajar-pelajar kaunseling ada masa, banyak lagi masa, okay, untuk anda memilih mana satu teori, your preferred teori yang anda ingin gunakan. Jangan gusar, jangan takut, jangan panik sekiranya anda belum nampak lagi teori mana yang ingin anda gunakan, kerana ianya memerlukan pembacaan. Macam saya tulis itulah dalam buku ini, melalui pembacaan, pengalaman. Okay, so you need to know, kalau you belajar 8 teori, you kena belajar, you kena faham apa yang ada dalam 8 teori tersebut. Apa teknik yang diguna pakai, apa falsafah yang digunakan. So ini yang menentukan, faktor yang pertama, ini yang menentukan bagaimana anda memilih teori tersebut. Okay, yang kena dengan diri anda, which is the first factor adalah personality. Okay, so nanti saya akan ceritakan faktor-faktor yang lagi dua. Alright, dah beli buku ni ke belum? Dapatkan di pasaran. Okay, dari latihan keamalan faktor pemilihan teori kaunseling.